Assalamualaikum. Kita sekarang berada di Museum Kota Kayang, Negeri Perlis. Bunga emas dan perak dari negeri Perlis dihantar ke Siam dengan menaiki gajah bermula dari Istana Arau sehingga ke pelabuhan Singgara Songla. Penghantaran ini diiringi oleh penghulu bunga emas, kerabat-kerabat diraja, pembesar-pembesar negeri serta beberapa orang panglima. Ini berikut topi besi tentara British dan pedang tentara British. Tentara British iaitu kerajaan British yang memerangi negeri Perlis. Semasa zaman pemerintahan Jepun di sekitar tahun 1943, negeri Perlis sekali lagi telah diserahkan di bawah pentadbiran Siam bersama-sama negeri Melayu di utara semenanjung Tanah Melayu iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jepun bertindak demikian sebagai memenuhi janji dan membalas budi serta pertolongan pihak Siam kerana membenarkan tentara Jepun menggunakan laluan di wilayah-wilayah Siam ketika melancarkan serangan ke atas Tanah Melayu. Dia Jepun dulu, bukan Jepun Ya. Dia bertahun-tahun, 2 tahun je, tak lama. Ini dia dah banyak juga kena kira dia kena. Sekarang kita memasuki galeri senjata atau weapon gallery. Allah terperanjat saya. Ini senjata. Ni siapa ni yang tak balik-balik lagi ni? Masya Allah. Oh, ada pam kaki, ragam kakak tua, pahat, besi pembuatan alat gunting. Baliklah Pak, mak cari dah. Jom kita pergi ke galeri senjata atau weapon gallery. Sundang merupakan senjata terbesar dalam keluarga keris. Ia tidak terdapat di mana-mana negara lain kerana ianya benar-benar identiti hak orang Nusantara. Di tanah semenanjung khususnya di Patani dan Terengganu, sundang turut digunakan sebagai alat kebesaran diraja dalam istiadat pertabalan sultan atau raja. Kelewang dikatakan berasal dari Indonesia, iaitu di Sumatera Barat, Aceh dan Bali. Di semenanjung, kelewang amat popular di negeri pantai timur seperti di Kelantan. Ia merupakan senjata pembunuh dan merupakan senjata seusia dengan parang, iaitu mula popular pada akhir kurun ke-18. Ini dia namanya kelewang. Wow. Yang ini kita sebut badik. Sejenis senjata pendek yang wujud sezaman dengan keris. Yang ini pula parang lading. Parang lading. Ini pisau belati, pisau belada atau tekpi. Ini yang disebut keris panjang.
badik. Dan yang ini tumbuk lada. Dipercayai berasal dari Sumatera. Ia merupakan senjata istimewa kerana dipakai oleh golongan pembesar negeri di Negeri Sembilan. Dan yang ini keris pendek. Keris semenanjung, hulu keris diperbuat daripada gading berukir dan berbentuk Jawa, demam, seperti satu lembaga yang sedang tunduk serta berpeluk tubuh. Masya Allah. Sarungnya diperbuat daripada gading yang diukir dan dihiasi dengan batu permata. Mata keris ini adalah jenis sempena dan ada satu lok sahaja. Yang ini kapak kecil atau binjai manis. X kapak binjai manis. Yang ini jambla ya. Jambla senjata Lambia adalah sejenis senjata Jambia adalah sejenis senjata yang bentuk matanya bengkok serta dihias dengan salutan perak atau emas dengan ukiran bunga dan awan larat. Ia berasal dari Timur Tengah dan diterima masuk dalam budaya Melayu sebagai pakaian peribadi. Tombak, lembing, pengenalan arkeologi. Stratigrafi. Ini lokasi Batu Aceh di Negeri Perlis. Tahun lepas saya ada menziarahi makam wali di Aceh dan memang sama, batu nisan pun memang berasal daripada Aceh hingga dibawa ke Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Ya, ini mata uang. Duit timah Kedah zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Adilin. Saya pernah nampak ni. Ini piti perak. Ini porselin ya. Artifak-artifak jenis porselin berwarna biru putih adalah tembikar dagangan yang dibawa dari negara China seawal zaman dinasti Qing dan keluaran pada akhir abad ke-19 hingga 20 Masehi. Ya. Ini kerja ekskavasi di tapak tanah Museum Kota Kayang. Yang berikut ini spesimen kayu. Kayu ini adalah hasil penemuan ekskavasi pada tahun 1998 oleh Unit Arkeologi Museum Arkeologi Merbuk Kedah yang diketuai oleh DRS atau Dr. Andes Muhammad Supian bin Sabtu. Dan ini adalah alat-alat batu Neolitik atau Neolithic Stone Tools. Selain digunakan sebagai bekas bagi mengisi makanan dan biji benih, masyarakat petani, tembikar tanah juga digunakan untuk masyarakat prasejarah di dalam upacara keagamaan, iaitu ia ditanam bersama-sama dengan mayat sebagai barang iringan kubur. Okey.
Ini masih lagi di tembikar tanah Neolitik. Tembikar tanah Neolitik dihasilkan secara meluas, berkualiti dan halus pembuatannya. Bentuk dan ragam hiasnya menunjukkan kemahiran yang tinggi di kalangan ahli masyarakat pada zaman tersebut. Seperti saya bincangkan tadi, maka mayat tersebut ditanam bersama dengan tembikar tersebut sebagai iringan. Gua Bukit Tegun Lembu merupakan sebuah tapak tanah perkuburan masyarakat Neolitik di negeri Perlis. Tapak ini merupakan sebuah batu kukup yang panjang dengan bahagian teras yang meninggi. Terdapat 2 buah gua kecil yang gelap di bahagian teras utama dan kedua-dua gua ini telah musnah akibat kegiatan menggali baja tahi kelawar. Hoabinian. Okey, nama cukup susah disebut ya. Nama satu daerah Hoabeng di Indochina yang pernah ditemui tinggalan budaya kebendaan buat pertama kalinya, dan ia merupakan satu corak kebudayaan yang tersebar hingga ke negara ini dari tanah besar Asia hingga ke utara Sumatera. Ini Gua Batu Kapur. Dan ini bagian belakang museum atau galeri kayangan. Cukup luas juga. Regi pernah digunakan sebagai sumber air bersih oleh Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah ibni almarhum Sultan Muhyiddin Mansur Shah pada tahun 1661-1687, Sultan Kedah yang ke-15. Ini datang sini, yang sana nanti datang sini juga. Ya. Okey, taruh sini aja kalau gitu. Kita kesian kau tak ada orang kasih makan. Tunggu orang datang. Sekarang kita memasuki galeri kebudayaan. Perlis memang dikenal dengan harum manis. Dan perak. Acuan kue dangai, salah satu makanan tradisional Perlis. Buyung kecok. Buyung kecok ni sekarang boleh masak laksa
kopi, acuan kue karas, alat perahan buah-buahan, bekas membuat ais krim, ada hadra, beduk, toko penglipur lara, cak lempang, gong, hampir sama dengan budaya-budaya Indonesia. Ini adalah koleksi cenderamata Menteri Besar Perlis. Sekarang kita memasuki galeri di Raja atau Royal Gallery. Ini watikah pentauliahan. Ini dia Raja Syed Safi Jamaluddin. Yang ini Raja Syed Alwi. Lagi banyak wardrobe kita. 3 pintu je satu ke? Ya. Perahu sagor atau tongkah. Perahu ini diperbuat daripada kayu temak kerana ia boleh menghalang air dari masuk ke dalam perahu. Dianggarkan berusia sekitar 150 tahun. Ini kereta kuda. Kat depan dia tu flag kereta Bentley Turbo. Bentley. Ini kereta buatan Rolls Royce berwarna hijau. Tahun 1994. Ya, ini Rolls Royce Silver Sport. Kereta buatan Rolls Royce berwarna kuning keemasan. Tahun 1983. Dan berikutlah kereta-kereta yang saya tak tahu namanya. Kalau korang tahu boleh komen.
Yang ini kereta Daimler. I don't know macam mana nak spelling dia. Kereta buatan Mercedes dari Jerman berwarna coklat tahun 1968. Dan kita ke Rumah Hijau Museum Kota Kayang. Jom masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Best rumah macam ni. Ini adalah makam almarhum Kayang pertama atau Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah. Tahun 1661-1687, Sultan Kedah ke-15 yang membangunkan kota Indra Kayangan. Pokok meranti rambai daun. Two hours later. Kampung warna-warni. Kan tak ada ni. Tahun lepas. Belum ada. Sekarang kami masuk ke Rumah Warna-Warni atau Rainbow Village. Village Rainbow. Sekarang tinggal sini sama siapa? Interview lah. Tok ada lagi. Mak tinggal mana Thailand? Taman. Oh, taman ni. Agak pelan-pelan je abang. Santai-santai. Agak ni warna-warni. Okey, selamat datang ke Kampung Warna-Warni. Okey, hari ni kita masuk kampung yang pertama, Kampung Tengah. Dia semua dalam kampung ni dia ada 7 kampung lah. Semua sekali dia ada 7 nama kampung. Kalau abang tengok saya dan abang ni memang rumah rapat-rapat kawasan sini. Cuma nama dari kawasan kampung je lain-lain. Tapi yang kita lalu untuk checkpoint Kampung Warna-Warni ni hanya 4 kampung saja. Tapi overall dia ada 7 kampung lah. Dia sebab kalau you ada yang kat depan motor, kereta, yang kita boleh datang lah. Okey, jadi
panjang umur. Sehat lagi, umur 85. Landing. Bawang. Macam mana? Betul. Ha. Yang itu saya tak kata apa. Saya kuat dengan jogging ni. jogging. Tak boleh naik apa. Sampai 87, 85 tak boleh naik apa orang tu. Jogging kan? Ketika tak boleh apa. Tak boleh. Jadi jogging aja. lah. Cuma Alah. Amalan. untuk sembahyang. Ha. Apa amalannya? Apa? Zikir apa? Pada saya duduk kat dalam. Oh, fisherman. Nak layan. Masya Allah. Okey. Seberang alur. Oh, tak lalu lah. Lalu kat tu. Rumah dada tidak yang last checkpoint tu. Rumah dada dia beli hitam apa, kuih-kuih tradisional apa lah. Bagi ada kedai jangan singgah dulu. Yang tu banyak pilihan. Singgah sana. Sini cukup lah. Cuma hari biasa ni saya tak pasti buka. Tapi kalau abang nak cari dodoi tu, mungkin saya boleh panggil lah. Dodoi warisan Cik Wan tu. Saya jalan dulu. Yang tu yang VIP dia tu kan. Sabung, apa Sultan yang tanggung. Wajib kena warna kan. Ada nama warna-warni Ini kampung lain lagi kan. Jadi ikon lah. Kita masuk kampung yang kedua, Kampung Hujung Tanjung. Jadi kampung yang kedua. Kalau kita tak naik kereta ni mana kita nak jalan berbelok-belok ni? Macam ni kan Dia jauh kak. nampak. Jauh ni. Dia bukan dekat, dia jauh. That's why ni lah. Macam ni nampak semua. Orang kata dia tengok cantik. Kalau dia, orang kata dia bagi duit, kita sendiri cak lah. Ya, betul. Jadi dia satu kampung ni pun gotong royong lah. Kita punya idea lah macam mana kita nak buat. Makan. Ya, betul. Jadi lagi cantik. Kita tengok kalau cantik tu kreativiti seseorang lah. Ya, betul. Aktiviti setiap individu lah nak buat macam mana. Yang penting demo dia warna-warna. Okey, yang ni checkpoint yang seterusnya kita akan ke Jambatan Putra iaitu Jambatan Warna-Warni. Yang ni abang kakak boleh naik atas, kita bagi masa 10. Okey, kita menuju ke Gua Hira. Kita isi minyak tadi kan kat kedai makan. Marilah kita menapak Dataran Putra Kampung Hujung Tanjung. Jom. Abang ambil tadi ni dia macam checkpoint satu rumah, dia rumah lama lah. Tiang kayu dia tu usia dia 126 tahun. Dia pakai selalu tiang rumah ni dia pakai tiang kayu biasa, mesti tiang simen apa. Yang ni kira tiang kayu tu memang lama, kira pakcik dengan makcik tu generasi ketiga. Ada lagi kan? Ada lagi. Ya, generasi pertama Cina, generasi kedua Cina, Cina, generasi ketiga pakcik tu. Kira dulu rumah tu belakang dia macam kedai kopi. Macam contoh kalau nelayan tahun 90-an dulu, balik dari Kelab dia pakai Ponti situ keluar minum kopi. Minum kopi. Belakang sini kan. Kenapa Cina tu keluar? Ada boleh tanya. Boleh lebih tanya. tinggi. Boleh masuk dalam rumah apa. Tapi dia orang tak halau Cina lah, just untuk mengajukan, tak ada lah. Ya. Okey, yang ni checkpoint. Mana rumah tu lah. Tiang kayu yang 100 tahun. Ya. Semua tiang kayu semua. Okey. Yang ni maksud dia tanam sampai bumbung. Dia buat tiang rumah. Dapat terasa Yang ni yang 125 tahun. Oh, tiang 125 tahun. Generasi ketiga. Ya betul. Masya Allah. Tu selalu masuk menteri-menteri semua mai sini. Menteri Sebab Muhyiddin. daripada nak tengok tiang rumah kan. Ha. Lama-lama. Yang ni kena. Ni kan. Okey, doktor. Lupa. Ya. Mantan yang perempuan tu. Betul. Ini bukan Matan, ni Presiden. Dia betul dia. Halimah Yacob. Sekarang. Betul dia. Sekarang. Sekarang tak ada dah. Assalamualaikum. Sekarang dia dah retired. Dia tanya. Oh, ini 125 tahun. Sudah. Ini tiang dia. Dia pasti tinggal 2 orang kat sini. Semua kami ada 5 orang. Anak-anak dah 2 tingkat lah. Ini kosong. Kosong tak dapat, tak ada bilik. Saya tutup bang sebab nampak kiling, nampak bumbung tak elok, bumbung zinc. Oh. Tangga tu saja lah. Itu ada bilik satu. Oh, ada bilik. Sebelah ni kosong. Meninggal anak-anak pun dah tak boleh usaha dah.
Dia orang tinggal lama, dia pindah ikut anak-anak kat luar tu. Ada 10 tahun lepas saya 10 tahun yang dulu saya beli, lepas tu dalam 20 tahun lepas saya beli 20 tahun lepas saya beli rumah ni. Saya ubah soal. Tapi tiang tak boleh usik dah. Tiang tak boleh usik. Sebab dia tanam dalam tanah, dia buat tiang rumah. Bagus ah. Dia kalau kita cabut tiang ni, rumah ni akan Habis, ya. jadi saya cuma repair dinding dengan lantai. Dinding dengan lantai. Tua ha. Dulu papan semua papan. Papan tu kan 18 lebih kurang. 18 tiang. Dia ikut besar rumah lah. Dia bubuh semua tiang dari pokok ni InsyaAllah. Tak ada tiang simen dah satu dah tiang simen. Tak ada tiang simen Ya, tak ada tiang simen. Yang menandakan ini memang pokok yang diambil daripada hutan. Nampak tu? Bekas kesan. parang semua. Dibawa sini. Lebih kurang ada 18 tiang ya, Cik ya? Ya betul. 18 tiang. Yang biru tu Berusia 125 tahun sekarang. Betul. cik cat. Cat, kita cat nak bagi biru semua ni. Yang ini yang pendek, version yang pendek. Bagaimana kita? Okey, seterusnya kita akan pergi dekat checkpoint yang seterusnya. Dia ada 3 laman. Ada laman Bunga Raya, laman Dulu pakai ni dulu. yang ni bukan, yang ni Tuanku Raja Muda Kuala yang bagi. Kita letak bahagian pameran lah kat sini. Yelah, diorang dah tak pakai lagi, dah ada teruk-teruk kan. Rosak lah ni. Laman apa kan kat sini? Jadi bukan kita akan Siput. berhenti depan sana ada 3 laman. Ada laman Bunga Raya, laman warisan dengan teratak ibunda. Rumah penghulu. Ya, betul. Jadi nama silang Tuhan. Wah, dua orang tu kiri kanan lah. Jangan jadi rumah Laki-laki orang masuk biasa. sini, perempuan masuk sini ke? Boleh jadi. Jadi dia warna-warni tak jelas tengok. Sini kita lalu. Sini kita lalu. Terlalu. Okey, ini checkpoint yang seterusnya kita ada 3 laman. Ada laman Bunga Raya, laman warisan dengan teratak ibunda. Yang ni kena turun jalan Oh lah, ni ada burung-burung kat atas ni, cute sekali. Boleh ambil satu. Ni kak. Oh, I see. Asal mula yang tinggi tu. Ini Tinggi juga ni dia. Oh, ini buai bukan main banyak lagi buai. Ya. Ni kak ni. Wah, yelah dia ada sungai, jadi dia ada pertandingan. Ambil cantik-cantik menang tak ada kasih pun orang kata itu. Penghulu kedua, penghulu pertama. Di sini punya pemilu lah. Ini orang dulu punya pakai. Ni dari Terengganu, Governor Tashkent. Yang Governor Tashkent. Oh ni. Lah. Aiskrim goreng. Dah, baik-baik. Teratak impian. Macam kak. Selamat datang ke laman ubat. Berarti ni ubat-ubatan ni. Nasib. Cuba. Ya. Itu replika rumah. Boleh tu. Selamat datang. Oh, Malangse, Kak. Malangse. Ya. Taman langsing. Ya kak, rumah dua-dua ni. Oh, rumah duduk. I tak tahu makan duduk. Kami tak reti. Ini
Ini rumah kampung, rumah ini kan, rumah tradisional kan. Warna-warni seberang ramai, kampung sempoi indah menawan. Cik Wan jemput, mai beramai, beli dodoi di rumah Cik Wan. Tinggal sini kak, rumah dia kak. Ni rumah dia. Dan terusnya kampung apa pula? Yang ni kira rumah Dodoi ni kira checkpoint yang terakhir lah. Lepas tu kita akan masuk lorong negeri. Betul habis lah. Negeri tu, negeri ni semua dia. Yang tu dia buat macam Roti aiskrim. demo negeri. Goreng. Kedai Kak Soya. Ya, negeri-negeri lah. Ni wilayah persekutuan. Ya. Ada Kuala Lumpur, ada Pulau Pinang. Ni Melaka, rumah Melaka. Yang ni tema dia lah, orang kata tema. Rumah Melaka ni Terengganu. Ni sebelah ni apa? Di Sembilan. Sarawak. Sarawak. Ni Sarawak. Ayuknya. Ni Brunei. Negeri Sembilan. Ni Negeri Sembilan. Ni Kelantan. Ni Pahang. Yang ni kejadian yang berlaku minggu lepas lah. Yang terbakar ni. Lebih kurang itu lah minggu lepas. Oh, baru lagi. Baru ni. Berapa mangsa? Yang ni lebih kurang 8 ke 9 biji rumah kot. Habis mereka pindah mana? Yang tu tidak daripada duduk homestay Bondo ni. YB bagi duduk dekat homestay Bondo ni. Oh, YB bagi. Duduk dekat tu homestay depan tu Harum Manis homestay. Ada mangsa tak? Masa tak ada. Itu lah. Dia kena banyak nama. Dia bukan. Kampung ni dia orang kata tak ada grab. Dia kadang wakaf, kadang apa. Ya sebelum jadinya kampung Rawani ni dulu dia kampung nelayan biasa je. Iyalah. Itu macam ada satu orang kata apa ni ke apa saya tak tahu lah. Yang ni orang kampung cerita lah. Dia nak roboh satu kampung ni, dia nak buat jadi tempat pelabuhan. Sebelum jadi yang ni saya cerita sebelum jadi kampung Rawani lah. Sebelum jadi kampung Rawani elok tu kami minta tolong orang kampung minta tolong Tuanku Raja Muda. Tuanku Raja Muda selamatkan dia jadi buat tempat pelancongan. Sebab tu yang tercetusnya jadi kampung Rawani ni. Siapa-siapa tak ada kacau lah. Tapi still nak buat apa-apa susah lah sebab dia tak ada grant. Yang tu je lah cerita. Mudah-mudahan. Dia kalau beli pun beli macam tu lah. Ini tak ada surat. Ya kerajaan nak ambil bila-bila pun boleh. Betul. Tapi yang duk takut ni orang kampung lah dia pun tak bagi. Ya, siap. Kau tangkap mati kan. Mudah-mudahan lah sampai kekal bila-bila. Lagi apa? Nak ambil gambar? Yalah. Ketam. Tu pulau besar apa? Langkawi sana. Yang tu yang ni belah sini Langkawi. Kalau sini kat depan ni pulau depan abang ni nama dia Pulau Brasrana. Yang hijau ni. Oh. Yang depan kita ni masih sepadan Malaysia. Untuk pulau yang kedua yang panjang tu yang tu dah masuk lepas pada Pulau Brasrana tu. Yang tu dah masuk sepadan Thailand lah. Tak lah. Dia tak ada penanda ada. Habis tu yang tanah dia orang buat ni buat naik aje lah. Kira Ni yang depan ni semua ni. Oh ni ada satu kau lah. Dia macam ada lot-lot tu. Thailand tu. Ada dekat laut aku nampak. Ya. Kami tu kiri kanan depan belakang dia pun lot je lah. Dia pun tinggal kat pulau lah. Dia pun tinggal kat pulau. Macam dia pun nak beli barang-barang macam kita shopping-shopping kan. Untuk sini. Ni sepanjang ni buka kedai. Banyak lagi yang buat. Ni ada yang baru dah nak buat lain. Ni tak buka. Buat lain ni. Ni nak buat lain. Ni tak buka lagi. Banyak ni. Itu yang kedai tadi tu. Kedai tadi. Kali paling ramai lah. Dia buat atas dia ni. Suasana dia. Cantik. nampak orang makan. Ya. Dia style-style cafe. Tak perasan. Sampai sini dia punya perjalanan. Kalau kedai ujung sana Biungsuk okey. Biungsuk lah. Sawah pula. Jalan tiga laluan keluar dia ni. Laluan keluar. Boleh kita melok-melok lagi kan. Kalau belah sini payah melok dah ni. Ya. Memang kena undur. Ha. Kalau kali dia buat salon tu pun kadang-kadang kita ada salon pelancong kot. Kadang wave dia main bawa ikut dah. Tak, sawah tak. Sama nak suami nak buat apa nak kemai kan. Tapi kawasan ni selalu dia orang
Oh, Banyak ni. Ini ada homestay tak? Ada homestay ni, homestay Bono satu. Tu tak dekat tepi masjid ada satu. Arumani homestay satu. Banyak orang ni dua. Tapi Kalau siapa datang harum manis tu Ah. Makan masalah nak buat. 8 keluarga tu situ semua. Ha. tak peti ni semua dulu. sama. Kita orang ada. Tu tangga-tangga. Oh, railway